Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, aku nak bawa ikan dengan dialek Temuan ya, dialek Temuan. Bahasa Temuan lah ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkirah ringkas aku pada hari ini ya, berkenaan dengan soalan dalam kubur. Ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan Haji? Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan Ong? Siapa Tuhan Awang ya? Siapa Nabi Haji? Siapa Nabi Awang? Siapa Nabi Ong? Dan siapa Nabi kau ya? Dan siapa kitab Ong? Siapa kitab Haji? Siapa kitab Awang? Dan siapa kitab kau ya? Kalau ini bukan sekadar ya di bibir saja ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan samara yang dirahmati Allah ya. Tapi akan ditanya soalan ini ya saudara mara ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab soalan ni dalam kubur ya, ingat-ingat semuanya saudara mara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini aku nak bawakan ni ya dalam bahasa Temuan ni ya. Sebab tu aku nak bagi Igun, Didi tahu ya, Ong tahu, Awang tahu, kau pun tahu, dan Haji tahu ya. Igun lah ya, tahulah ya, pun tahu itu. Okey, sana aku nak sampaikan lah ya. Innal abada iza wadi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu itahu malakaini fayuqa ida rihi fayaqawlani lahu rabbuka wama dainuka waman nabiyuka. Maksudnya sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kubur dan semua haba beredar dan keluar ya, lepas tanam tu keluar darinya datang kepadanya dua malaikat ya, iaitu menudukkannya dengan bertanya ya, siapa Tuhan Haji, siapa Tuhan kau, siapa Tuhan Ong, siapa Tuhan Awang. Inilah soalan ya yang sama-sama yang dikasih Allah ya Subhanahu wa ta'ala ya. Ini aku nak sampaikan. Dia akan selalu bertanya tu, siapa Nabi Haji, siapa Nabi Awang ya, siapa Nabi kau, dan siapa Nabi Ong. Itu ya. Jawapan kalau orang yang beriman, siapa Tuhan Ong, siapa Tuhan Haji, siapa Tuhan Awang, siapa Tuhan kau ya. Sungguh apa tu? Innamal mu'minina ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Surah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saudara kita ya ialah seluruh orang yang beriman ya. Yang mengira bangsa dan darjat. Pengajaran ringkas ya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bukan sekadar tahu jawapan, tapi hidup dengan jawapan itu, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Al-Quran pedoman kasih sayang saudara mara seiman. Semoga Allah meneguhkan hati kita ya ketika menjawab soalan di alam barzah kelak ya, di alam kubur tu, ya. Kalau ada soal ya, kalau ada soalnya lepas kita mati, dia akan soal untuk 5 perkara ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama ina wa gendu ya. Man rabbuka, apa nak jawab? Maksudnya, siapa Tuhan Haji, siapa Tuhan kau, siapa Tuhan Awang, siapa Tuhan Ong. Jawapan orang yang beriman, Rabbi Allah, Tuhan aku hanyalah Allah. Dan soalan kedua pula, ma dinuka,
Maksud dia apa? Apa agama Ok, apa agama Awang, apa agama Haji? Apa agama kau? Ni jawapannya dini al-Islam. Islam agama ku. Tu ya. Okey. Ketiga lah, man nabiyuka? Maksud dia apa? Siapa nabi Ok, siapa nabi Awang, siapa nabi kau, ya. Siapa nabi Ok, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena jawab. Okey, soalan 4 pula. Apa yang ikut ya, Didi semua tahu ya, semua tahu katakan tentang laki ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain yang tersebut. Itu ya. Ingat ya, maksud apa yang ikut buat ya, Didi buat katakan tentang laki ini, jawapannya